Halo, Assalamualaikum. Selamat kembali ke YouTube channel Harta Syarat. Untuk video education kali ni, saya akan tunjuk dekat korang basic tentang trading. Trading ni dia bukan hanya semata-mata forex. Trading crypto, trading commodities, semua tu saya akan explain apa maksud-maksud dia dan macam mana korang nak tengok pembentukan candlestick tu, line chart untuk apa dan time frame apa nak diguna pakai. Basic-basic tu kita akan includekan di dalam sini. Kenapa? Basic sebelum ni dia terlalu keras tentang fundamental dan juga sentimen. Sebab ianya adalah asas di dalam trading. Kalau korang tinggalkan asas fundamental dan juga sentimen, sebab tu bila korang masuk market, tengok technical korang asyik kena tembus. So maksudnya dia ada penceritaan dekat candlestick tu. Betul tak? Kalau korang fokus kepada technical semata-mata, bila kena tembus tu kadang-kadang korang menung tak? Apa kesalahan aku buanglah teknik ni, tak boleh diguna pakai. Kadang-kadang bukan salah teknik tau. Kadang-kadang salah korang tak tahu ataupun tak nak belajar tentang asas ini. Tanpa kita buang masa lagi, jom kita masuk. First thing, korang kena kenali pair apa yang korang masuk. Dekat sini kod-kod dia dah ada dah pun. Saya buat dekat sini. Kod untuk USD ianya adalah dolar Amerika, Euro, Eropah. AUD tu apa? Tiba-tiba nampak GBP, AUD. GBP Great Britain tu adalah GBP tu adalah Great Britain dan AUD tu adalah Australian Dollar. Kalau untuk forex pula, kalau forex ianya adalah melibatkan mata wang. Mata wang dia lawan dengan mata wang. USD versus dengan JPY. Contoh. Okey. Dan commodities pula, ini adalah boleh kita panggil hasil bumi lah. Ada silver, ada oil, ada emas. Yang korang trade selalu tu, yang korang minat candle yang laju-laju tu, sebenarnya korang tahu tak itu apa? Kalau korang tak tahu, itulah emas. Okey. Dia tergolong juga dalam kategori commodities. Dan kripto pula. Kripto adalah aset digital. Pernah tak korang dengar kawan-kawan korang kata korang pernah tak beli Bitcoin dulu? Korang pernah tak beli Bitcoin dulu? Kalau korang tak beli Bitcoin, makanya korang trade lah Bitcoin. Sebab dia ada buy dan juga sell. Sebab korang tak belilah pada tahun-tahun sebelum ni, 2010, 2000 berapa tu. Bila masuk kepada trading ni, ada menyeluruh. Semua korang boleh trade. Korang nak trade mata wang, fokus kepada forex. Korang nak trade commodities, fokuslah kepada commodities punya pair. Ada emas, ini favorite lah, ramai favorite. Ada silver, ada oil, macam-macam lagi, okey. Tapi janganlah trade commodities ataupun hasil bumi macam kelapa sawit ke apa ke. Yang itu mungkin perlahan sikit. Pergerakan yang laju, inilah top tier yang saya boleh listkan. Okey, kalau kripto, BTC, ETH, lepas tu apa lagi, XRP dan sebagainya. So ini adalah kenali pair yang korang nak trade. Let's say kalau korang buka pair tu, korang dah tahu apa yang korang nak trade. Janganlah pula tiba-tiba trade pair-pair yang mengarut. Bila korang trade pair yang mengarut, nanti kalau lambat, salah ke orang lain. Okay, so of course kita akan belajar time frame dekat sini. Sebelum kita nak belajar time frame, saya nak korang kenal pasti dahulu. Macam mana korang nak kenal pasti adalah make sure kalau korang trade untuk XAU, ini represent untuk emas. USD akan represent untuk dolar Amerika. So kita bagi contoh lain. Kalau korang trade untuk GBP Great Britain ni, belakang dia ada JPY. Ini Japanese Yen. Okay, yang ini adalah Great Britain lah kan, GBP lah kan. Okay, so let's say kalau saya bagi kategori USD dalam keadaan menaik, USD kuat, strengthen kita panggil. So apa yang akan terjadi dekat emas ni? So USD akan tolak harga tu ke bawah. Sebab dia duduk di belakang ni lah yang dia akan tolak ke bawah. Okay, kalau dia duduk dekat hadapan USD JPY, contoh USD JPY, kalau dia berada dekat depan ni, dia akan tolak harga tu naik ke atas. Okay, kalau dia dekat belakang ni, dia akan tolak ke bawah. Ingat tu je guys, ingat elemen tu saja. So kalau emas pula kuat, dia akan tolak ke atas. Kalau tiba-tiba emas dengan USD ni kuat, barulah korang akan nampak candle akan bertarung. Mana the best price. Tapi make sure kalau you guys faham tentang fundamental dan juga sentimen, yang video sebelum ni saya ajar, mungkin complicated sikit, tapi you guys akan tahu kekuatan tu sebab apa. Adakah monetary policy, adakah fiscal policy. Kalau dia political ataupun geopolitik, kat mana korang nak letak tempat tu? Adakah sementara ataupun berpanjangan.
Tadi kita borak pasal kuat. So sekarang kalau kita masuk pasal lemah pula, kalau pasal lemah of course lah dia akan terbalik je daripada apa yang korang buat tu. Okay, let's say kalau USD melemah, dia akan tolak harga tu ke atas. Betul tak? Jadi emas akan follow rapat. Okay, kebiasaannya macam tu lah. Kalau USD JPY ni, kalau USD melemah, dia akan tolak ke bawah. Kalau JPY menguat, dia akan tolak ke atas. Korang kena faham konsep tu sahaja, okay? Seterusnya adalah kod time frame. Kebiasaannya time frame ni selalu kalau kita trade time frame ni, dia menentukan kita punya entry execution. Tapi kod dia macam mana? Kalau korang nampak M dekat depan, dia represent untuk minute. Kalau ada 1, dia akan represent untuk 1 minit. So kalau M, minute. So kalau H, dia akan represent untuk 1 jam, hour. H sama, okay? Dia akan represent untuk benda tersebut. Okay, saya bagi satu contoh. Kalau you guys nak tengok, mungkin topik ni kita akan lebihkan. So make sure you guys buka dekat browser Trading View. You guys buka dekat browser, buka Trading View. Dekat situ mungkin kita akan tunjuk satu persatu macam mana proses yang kita akan lakukan. Okay, bila kita buka kepada time frame, cuba you guys perhatikan dekat sini. In order untuk time frame ni, dekat sini nampak ni, M1 minit 1, M3, M5, M15, M30, H1, H4. Ni dah masuk hour, daily. So dekat situlah tempat untuk korang tengok time frame mana yang korang nak trade. Okay, dan saya nak bagi tahu korang juga di mana, let's say kalau kita buka kepada H1, H1 lah, korang akan nampak timing dia. Kalau Trading View best sebab apa? Sebab korang akan nampak timing ni. Nampak? Timing H1 ni dekat sini. So sekarang pukul berapa? 2.15. Pukul 3 je baru automatic candle ni akan close. Bila candle ni close, barulah korang akan tahu candle tu bullish ataupun bearish. Betul tak? Sebelum kita nak proceed kepada time frame, korang kena tahu dahulu. Kalau candle H1, hour 1 ni, dia represent untuk candlestick ni, sama ada bullish ataupun bearish yang kita mention tadi. So kalau kita buka time frame M15, in order untuk dia completekan H1 punya candle ni, dia perlukan 4 batang candle. Kalau kita pergi kepada M30, dia perlu completekan 2 batang candle, dan so on lah. Kalau H4, berapa batang candle H1 dia perlukan? Of course lah 4 lah kan. So kalau kita itu memang mudah guys. Kalau kita tengok chart, dia mudah untuk orang yang dah biasa. Cuma bila tak biasa tu dia susah sikit. Betul tak guys? Okay, kita buka untuk H1 pula. Kita buat satu perbandingan. So H1 ni saya zoom saya dekatkan. So in order untuk korang nampak benda ni, nampak sini, open di bawah, close di atas, dia jadikan candle bullish. Dan open dekat atas, dia akan jadi candle bearish. Kalau dia close ni, kalau dia melebihi atas ni, of course dia akan jadi candle bullish. Nampak merah ni, kalau dia melebihi atas tu, dia akan jadi candle bullish. So kita markkan dekat sini H1 sini. Nampak H1 sini. H1 sini dia represent, kalau kita buka M30, 2 candle yang diperlukan. So kalau dia dah tutup lagi beberapa minit, nampak dia dah lebih tu. Oh, rezeki korang untuk melihat. Nampak dia dah lebih daripada open dia akan jadi bullish. Dia simple je guys. Simple je untuk orang kenal pasti bullish dan juga bearish. Tapi untuk time frame yang saya mentionkan dekat korang ni, make sure M30 dia perlu siapkan 2 candle. Okay, dia perlu siapkan 2 candle. Ni saya buka time frame M30. Cuba tengok dekat sini. Korang tengok M30 situ. Dia perlu siapkan 2 candle, barulah dia terjadi H1, sama ada bullish ataupun bearish. Okay, ini untuk korang kenal pasti time frame dan sebagainya. Kalau buka M15 pula, dia perlukan 4 candle untuk dia tentukan. Alright, itu untuk time frame. Guna time frame bila? Nanti kalau kita masuk technical, saya akan ajar korang time frame yang rendah dan time frame yang tinggi. Kebiasaannya lah. Kita buat satu contoh. Kita buat conteng dekat sini. Kita ada monthly, kita ada weekly, kita ada daily, kita ada hour, kita ada minutes. Kat sini korang tengok, kalau monthly dia kata buy, kalau weekly dia kata sell, kalau daily dia kata sell,
Kalau hour dia kata sell, minutes ni, M1 lah kita ambil. Minutes ni dia kata sell. Make sure korang tengok time frame yang besar. Time frame yang besar ni adalah satu direction. Tapi kalau korang tak marking untuk monthly, jaranglah orang marking untuk monthly. So pada monthly ni, kalau weekly kata sell, tiba-tiba daily kata buy, korang akan nampak sell adalah direction dia. Okay, ingat tu guys. Tapi kalau daily kata buy, H1 ataupun H4 kata sell, kalau korang masuk, korang akan masuk as a scalper. Masuk sekejap je. Walaupun direction daily tu nampak buy, tapi H4, H1, M30 nampak sell, boleh diguna. Boleh lagi set up ni. Sebab apa? Daily ni tunggu masa untuk dia tendang balik jadi buy tu. Masa dia lama guys. Daily ni biasanya kalau korang masuk set up daily ni, minimum pergerakan dia mungkin 2 hari. Minimum. Okay. Oh, saya lupa nak ajar korang. Saya lupa nak bagi tahu korang yang dalam trading ni dia ada scalper, dia ada intraday dan dia ada swing trader. Ini adalah jenis-jenis trader. Scalper ni dia tak boleh lebih daripada 4 jam lah. 4 jam ni kalau dia ada masuk position, dia kena close sebelum 4 jam ni. Melainkan kalau dia break even lah. Break even tu adalah cerita yang berbeza. Intraday ni paling busuk pun 5 jam baru dia entry, buy ataupun sell. 5 jam baru direction sebenar dia. Kalau swing ni berminggu, berbulan. Minggu dan bulan tu tak larilah. Tapi as a scalper, korang akan low kan risk untuk korang entry execution. Dia akan low risk. Okay, bila korang cut pun dia akan low juga. Intraday dia akan jadi medium. Medium maksudnya bila korang entry tu, dia perlukan 5 jam kan untuk dia sampai kepada TP ataupun untuk dia buat profit. 5 jam juga korang kena tunggu kalau dia floating. Kalau floating tu kena sabar lah guys. Kalau swing ni jangan tanyalah guys. Sekali entry, tutup terus chart korang. Sebab korang akan tengok bulan depan ataupun minggu depan. Jarang lah untuk swing trader ni, jarang untuk orang masuk sebab kita nak make profit kan. Tapi kalau korang tanya saya, skill set yang saya buat 100 USD, korang jadi scalper dahulu. Korang jadi scalper dahulu. Lepas korang dah grow sampai 500 USD, korang jadi pula intraday punya setup. Cari intraday punya setup. Bila modal korang dah 3000 USD, jadilah swing trader. Tapi entry execution kena bijak. Part tu nanti saya akan ajar. Slowly but surely saya akan ajar. Okay, kita dah masuk time frame, kita dah masuk, nampak ni. Tadi kita tengok tadi kita tengok bearish kan. Bila kita tengok balik, dia dah nak bertukar kepada bullish. Dan candlestick, ingat guys, ingat kalau korang tengok sini, dia ada garisan-garisan dia. Jangan marking salah. Sebab benda ni saya selalu nampak orang marking salah. Okay, bila dia open dekat sini, dia close dekat sini, candle yang ni dia harus open juga dekat tempat dia close ni. Faham tak? Ni kan bearish kan. Of course open atas, dia kena close sama juga ni. Open dekat sini, close dekat sini. So the next candle ni kena open dekat atas juga. Dan selebihnya close dekat bawah, dia kena open sini. Dia tak boleh tiba-tiba dia dah close dekat sini, tiba-tiba dia open dekat atas ni. Itu kita panggil gapping ataupun the missing price. Itu the next level yang saya akan ajar korang. Okay, tak naklah pening-pening korang untuk basic ni. Mula kenali, fahami benda ni pun dah okey. Dan saya nak tunjuk dekat korang, apa yang kita tandakan ni, ianya adalah candlestick. Bila kita borak pasal candlestick, benda yang saya fokuskan lebih candlestick dan juga line chart. Kenapa saya tak buka bar chart? Kalau korang buka bar chart, korang akan pening guys. Lebih better kita study lebih kepada candlestick dan juga line chart. Line chart sesuai untuk korang tandakan support dan juga resistance. Okay, nanti kita akan masuk. Kita akan tunjuk kenapa saya pakai candlestick ni. Sebab kita boleh tentukan berapa banyak candle tu dan apa kelebihan untuk candlestick ni. Kelebihan untuk candlestick ni, korang boleh nampak shadow wick ni. Shadow yang ni korang boleh nampak. Dan untuk line chart ni, korang takkan nampak shadow tu. Alright, itu kelebihan candlestick. Dan untuk kelebihan line chart pula, korang takkan tertipu untuk melihat resistance dan juga support. Nanti saya tunjuk dekat korang.